Nih, kau tengok nih. Nampak meh? Anjay, budak pintar anjay. Tuh. Anjay, tidak bunsi. Daun ayam isian, ayam sorita. Ni, Ipan balik Sabah nanti bawa Rina. Oi, tiba bawa Rina. Das, cuci tanganmu dulu. Ya. Sama kirim Cangendang bukan ada deket KK ah? Ya, cek endang di KK. Tiba-tiba apa nih Irfan kalau balik Sabah kirim Cangendang. Mana ada Cangendang sini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Pan kau nak makan, kau usah makan kah? Nanti makan apa aku pergi apa jualan keluar nanti. Mak pak makan dan adik Lila. Pan makan pan. Bismillah makan. Cangendang di Sabah sejalah. Ya, Cangendang siapa punya tuh? Siapa sudah tuh yang penyanyi dia Mansau tuh? Adam Syamil. Adam Syamil. Aku tahu lagu dia aja. Ya, Adam Syamil. Kur, Adam, Alif, Aiman makan. Anjay. IG aku problem lah. Kenapa? Aku ndak dapat send chat. Nah. Hai, serabut aku. Heri bangun sudah kah? Bangun sudah. Tak kerja kah? Tidak. Cuti beb. Aiman makan. Bangun sudah. Belum lagi bangun dorang. Dorang rehat sepenuhnya. Begitulah anak mama. Anak ayah memang macam tu sekarang. Lambat bangun. Tak pula anak ayah berbakti dengan ayah. Lepas ni ayah nak cuci kain lagi. Panjangan bapa. Malu aku kan. Sudahlah orang up video yang dulu-dulu. What? Kamu tahu kapan itu Pan? Kawanku kan ada iPhone 15. iPhone. Kau tahu tak muka kau ni? Macam muka kau yang ini nih. Nampak macam editor aku. Ya kah? Ya. Kenapa? Itu tuh aku bergambar tuh gara-gara ada kawanku namanya belikan dia iPhone 5. Jadi dulu kan iPhone kan bukan semua orang mampu. Yeah. Jadi bergambar lah aku yakin. Biasanya. Kau buka channel kan dulu? LD ya? Apa kos kau ambil? Bioteknologi. Kemana Pak Pan? Tengok result kau.
tanpa sadar sakitmu. Sesalku maaf karena aku pun terluka. Cintaku hanya peluang kedua. Sedapnya suaramu, Dos. Nih, kau tengok nih. Nampak meh? Anjay, budak pintar anjay. Tuh. Anjay, tidak bunsi. Ni lagi kau tengok nih. Gila papi. Coba kau tengok yang peliknya apa. Bahasa Melayu ku syak B. Yang lain semua A. Bahasa Melayu aku pun B. Bahasa BI kau? BI ku A. Tapi bahasa Melayu ku B. Bohong kan? Sebab aku mungkin macam mana ya. Salah aku juga lah sebab aku macam mungkin ilmu yang cikgu Melayu ku tu Allah macam aku tak direstui sebab aku macam tak seberapa berkawan dengan cikgu bahasa Melayu. Sebab aku kalau dengan cikgu-cikgu ku semua aku ajak berkawan macam kawan-kawan. Kira kita sama, Das. Kalau cikgu BM aku tak berapa apa tapi betul. Cikgu BM aku tak berapa, tapi kalau cikgu BI aku rapat. Sebab cikgu BI aku lelaki. Kalau cikgu BM aku perempuan. Betul, samalah. Lagipun yang cikgu BI aku tu coach aku sendiri. Rapat lah. Terima kasih. Pergi sama belajar. Tidak. Sepatutnya tu hari aku sama belajar sudah. Aku dapat tawaran UPSI, UPM sama Malaysia University Science Technology. Tapi nak dapat pergi sebab kekangan keluarga dulu. Apa UPM? Kalau UPM tu tempat adik sepupu aku. Hari tu nak dapat pergi sebab kekangan kewangan dulu. Jadi aku lupa lah. Apa lupakan hasrat untuk belajar, sambung belajar. Tapi kalau untuk si apa tuh? Terima kasih. Untuk siapa tuh? Si adek. Jangan pula dia pun mau stop belajar ke apa juga. Si adek ada tuh buat video pan. Si adek tuh, kau tahu kan si adek selalu ikut aku buat konten live sama-sama. Dia tidak pernah nampak belajar di rumah, tapi kamu tahu tiba-tiba nomor 1 dalam kelas. Ada itu aku ada nampak. Nah, itu yang hebatnya adikku tuh. Dia jarang aku nampak belajar di rumah, sebab aku balik-balik suruh buat konten live. Tapi tup aku bisain buku rekodnya tiba-tiba nomor 1 dalam kelas. Jadi mungkin itu gifted lah yang dia dapat. Syukur alhamdulillah. Tapi apa-apa pun kau suruh jadi fokus belajar. Anik, macam mana mau Anik, Beb? Cemana? Boleh meh. Anik kena end live, Anik kena masuk dalam kotak. Sebab ini Irfan dia naik kotak ni, Beb. Gitu. My King. Allah, terima kasih My King. Wah, congrats naik level 25. Tahniah, bestie. Betul tu Hati Robert. Carnival UDA 2025 bersama BIS Franchise Pernasti pun ada jemput artis tanah air untuk buat persembahan. Dan kalau kamu mau tahu, nanti akan ada One Avenue Band, JSP Alexius, ada Elika Paujin dan ada Dato' Nesh dan juga Exchange yang akan buat persembahan secara live di Carnival ini. Lepas tu, bukan itu je. Ada juga Battle of the Band, pertandingan karaoke. Kalau kamu mau tengok, boleh. Tapi kalau kamu mau join pun, boleh saja. So, Carnival ni akan start pada 15 sampai 17 Ogos 2025. Bermula daripada 9 pagi sampai... Aku minggu depan. Apa? Carnival ni. Carnival udah. Ya. Dekat Ipoh.
Irfan ni stok Daus terus. Bukan, sebab Daus ni dia ada buat apa pasal Karnival Uda tu. And then Irfan pun ada dapat Karnival Uda. Minggu depan Irfan pergi Ipoh dekat Angsana Mall. Angsana Mall Ipoh. Tutor apply batch 2 Bang Daus. Begini Beb, buat cak video tentang pengenalan dirimu, apa yang kau boleh buat tanpa menjatuhkan sesiapa. Begitu je sebenarnya. Tanpa kau compare-comparekan aku lebih lawak daripada dia. No. Nampak betul yang kau ni macam try hard. Buat cak video pengenalan dirimu. Okey, begitu. Jadi Yang penting pasal diri kau. Sekarang aku nampak orang yang buat video batch 2 ada beberapa lah yang try hard untuk nampak kacip. Paham. Kak Rai. Ipan fans Daus kak. Sebelum saya masuk AI lagi saya memang tengok Daus. Pan cak kau cerita Pan yang first kawan jumpa aku. Oh ya, geng. Okey, geng kamu dengar ceritanya geng. Yeah. Ini semasa saya kerja dekat Mr. DIY sebelum saya masuk AI. Jadi time tu saya bertugas dekat DIY Pon Borneo. Okay. Dan adalah si Daus, si Dante. Bukan si Dante, si apa? Gandhi. Bukan. Siapa? Si Loy. Siapa tu? Bukan Loy. Tu Nazri. Nazri. Jadi dorang ni pergi. Itulah ini first time Ipan jumpa apa ni ya? Ipan jumpa si Daus. Dorang ni pergilah masuk dalam DIY ni, DIY apa semua. Lepas tu tem bayar tu si Nazri yang bayar. Nazri bayar lah. Terus Ipan jawab lah, bukan Daus ke tu? Ya, si Daus. Terus Ipan pun panggil Daus. Daus dari jauh. Dari jauh je. Itulah first time yang tapi time tu Ipan yang gila, aku jumpa Nazri, aku jumpa Daus apa ni. Sampai Ipan time tu apa ni? Jadi tahulah kan. Ipan pun macam kamu juga. Ipan pun pernah jadi fans untuk Daus sampai sekarang lah. Sebab Ipan tengok kan selalu Ipan scroll TikTok. Kalau Ipan nampak je yang dia sebenarnya adik-beradik ni apa semua. Ipan tengok je kalau orang edit si Daus. Lagi-lagi sebelum masuk AI tu lagi aku sudah perasan yang si Wawa ni edit kau sentiasa. Wawa, mau tahu Wawa? Dia ni Irfan ni selalu nampak video aku daripada kontenmu, Wawa. Banyak beberapa orang macam Harry pun begitu.